Okey. Salam perjuangan. Hari ini sekali lagi kita berhimpun untuk bersolidariti dengan rakyat di Gaza yang sekarang menghadapi penderitaan dan pembunuhan beramai-ramai. Rakyat Malaysia kita tidak boleh mendiam diri dan kita harus teruskan protes kita, teruskan himpunan kita demi kemanusiaan. Ini adalah satu perjuangan sejagat, tidak kira kaum, agama atau bangsa, kita harus berdiri tegak bersatu untuk menentang kezaliman yang dilakukan oleh penjajah, oleh Zionis, sehingga kita lihat kemerdekaan Palestin. Terima kasih. Okey, YB, kalau nak tanya, kalau mengapa ada ramai lagi orang kat Malaysia yang susah, kenapa kita tak tolong? So, apa jawapannya kat sini? I think kita tidak boleh bezakan di mana orang yang menderita. Di mana saja kita menghadapi ketidakadilan atau kezaliman, kita harus bersuara. Memang betul, mereka yang nak bantu rakyat Malaysia ini teruskan perjuangan untuk membantu rakyat Malaysia. Seiring berlaku ialah orang yang tidak peduli tentang penderitaan orang Malaysia ini dan juga tidak peduli tentang apa yang berlaku di luar. Yang kita harus sebagai seorang yang berkeprimanusiaan harus melakukan tindakan dan jasa kepada manusia, tidak kira di mana-mana saja. Lakukan apa yang kita mampu. Kita tidak suruh untuk melebih-lebih. Kalau kita mampu untuk bantu rakyat Malaysia, bantulah rakyat Malaysia. Kalau apa yang kita boleh bantu untuk orang Palestin, bantulah orang Palestin. Kini kita harus ingat, himpunan tidak merugikan apa-apa dan tidak melibatkan kewangan ke, hanya suara kita untuk menunjukkan solidariti. Itulah hadiah yang paling baik demi kemanusiaan. Okey, YB, mungkin boleh terangkan sikit, tekankan sikit kepada non-Malay dan non-Muslim untuk juga turut menyokong. Saya agak kita lihat sedunia selain dari Malaysia tidak ada salah faham atau miskonsepsi tentang perjuangan Palestin ini. Kemerdekaan Palestin adalah bangsa yang ditindas seperti Malaysia dulu dan juga negara-negara mana saja yang dulu dijajah, mereka dizalimi, dan kita harus menyokong mereka bukan atas isu keumbagaan. Kita lihat di Eropah, di Amerika, rakyat yang bukan Islam ramai lagi keluar untuk membantah dan menunjukkan solidariti. Ini adalah sebuah perjuangan melintasi negaraan, agama, dan kita harus sama-sama menunjukkan keprihatinan ini sebagai umat manusia. Terima kasih. Kita hanya perlu menjadi manusia untuk menyokong Palestin. Terima kasih.